Wah, pagi ni kita nak petik peria putih kan kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kuat juga dia punya ni kan kawan. Nanti ya, bismillahirrahmanirrahim. Wah, peria putih kan kawan. Cik ada sebiji peria putih. Ramai nak tahu rasa peria putih. Nak cik makan tak kan kawan? Sekejap ya. Okey kan kawan, ramai nak tahu rasa peria putih ni. Okey, cik makan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey kan kawan. Rasa dia tak pahit macam peri kita. So, kita boleh makan mentah. Cik Tan memang selalu ambil kan kawan. Cik Tan buat ulam. Cumanya Cik Tan tak pernah kongsi yang Cik Tan pernah makan. Yang ni. Jadi kalau kawan teringin nak makan peri putih, kan kawan boleh makan. Mentah pun boleh, masak pun boleh. Best ni kan kawan. Okey kan kawan, untuk peri putih ni, kalau nak bagi betul-betul dia tak pahit langsung, kawan-kawan kena pastikan dia macam ni. Warna dia dah tu, warna kuning-kuning dah sikit. Maksudnya dia betul-betul tua kan kawan. Sebab kalau kan kawan ambil dia masih muda macam ni, walaupun dia dah putih macam ni, dia ada rasa pahit-pahit sikit kan kawan. Tapi kalau macam ni, ada pahit tapi sikit saja. Jadi kawan-kawan boleh makan mentah. Wah, ni yang best kan kawan. Kita suka makan peria ni kan kawan. Nak tanam banyak-banyak lagi.